Okay, dia macam ni. Satu first, Talita ni, dia dulu pernah cakap mami dia nak pakai tudung. Bukan dia tak pernah ada keinginan untuk pakai tudung, pernah. Lepas tu, bila besar sikit, environment, apa benda semua, keinginan, bila dia membesar kan. So, dia nak, dah bertukar daripada dia nak pakai tudung, tiba-tiba dia dah nak, mula macam tu lah, ada pakaian-pakaian yang dia teringin nak pakai. So, contoh kan, bila mami tak bagi. Okay, daddy, dia tegur. Okay, bila mami tak bagi, dia akan cakap, mami dulu pun seksi juga. Ibu pun dulu seksi. Okay, dia teringin nak pakai. Okay, so kenapa hari tu baju dia tidaklah sebenarnya dia minta macam tu. Sini. Dia minta dekat atas ni. Sini. Okay, dia minta sampan. Okay, dia minta yang jenis sampan. Tidak sampai sini. Tapi baju tu designer dah terpotong ke bawah sikit. Ke sini. Okay, dia dah terpotong ke bawah. And then baju tu last minute kita orang fitting balik. Faham? Okay, so bila dah terjadi macam tu, so mami pun cakap, ini habis ni, nanti mami mesti kena dengan daddy. Okay, sebab tu mami cakap, daddy ni, orang lain masa hari tu banyak je family semua tegur. Tapi daddy ada satu perangai yang daddy adalah orang yang sometimes mami kena ambil iktibar cari daddy. Daddy dia tegur, mami, next time I tak nak tahu dia tak pakai baju macam tu. Dia tegur mami secara lembut je. Walaupun mami tahu, dia, so kat situ mami belajar. Oh, so mami pula, bila daddy, tanggungjawab daddy, tapi yang menguruskan baju-baju Talita adalah mami. Faham? So daddy, dia tegur Talita, cara yang lembut juga. And then dia tegur mami, cara yang lembut. Malam nak tidur, mami next time I tak nak tahu mami pakai. So mami explain, I cakap okay daddy, tapi itulah Talita hari tu dia nak pakai yang macam tu, cuma tidaklah sampai ke bawah tu. Okay, so kalau orang cakap, oh mak tiri tak ada dosa lah apa. Tak, dia bukan soal, bukan mak tiri yang tanggung ke apa ke. Tak, korang faham tak? Tahu dosa tu. Kita semua tahu apa itu dosa, apa itu halal haram. Semua kita tahu kan. Bukannya kita tak belajar. Faham? Okay. So bila daddy tegur macam tu pun, mami sebagai yang menjaga dia sekarang, mami pun tidaklah boleh macam terlampau kasar. So kenapa hari tu mami bagi? Supaya, okay, you nak pakai macam tu juga. Okay, you pakai. Kalau mami halang, mungkin dalam hati dia cakap, alah, mami dulu pun seksi juga. Ibu dulu pun seksi juga. Okay, sekejap. So, mami, okay, tak apa, pakai. Sabar. Pakai. So, bila dia dah pakai, dah nampak apa yang orang kecam dia, apa yang orang bercakap-cakap, komen punya banyak. So, satu hari tu dia cakap, mami, banyak orang cakap, komen pasal Dita. Okay, so mami cakap, okay, now you know. Bila you pakai macam tu, apa akan jadi. So, biarlah bila dia dah nampak macam tu, dia pakai macam tu, dia kena kecam. So, dia boleh fikir. Dia boleh decide. Adakah lepas ini, dia akan pakai, pilih lagi jalan macam tu, pilih lagi baju macam tu. Korang faham tak? Sebab bila kita tak bagi, budak yang sebesar ini, dia akan memberontak. Bukan kita tak boleh nasihat, kita boleh nasihat. Okay, bila, okay, formula.